nak masak apa ni bang? Tak tahu masak apa. Ha? Masak apa kentang? Kari ayam. Cuba aku tanya, bapak nak masak apa? Bapak nak masak apa? Agak-agak bapak nak masak apa, cuba teka. Kari ayam. Salah. Hampir. Rendang ayam. Dia ada kentang. Kari ayam kah ada kentang juga? Ya, tapi dia hampir-hampir. Ayam masak merah. Baik. Apa ni? Tunjuk bapak sikit. Apa ni? Janganlah statik kau ni lah, tengoklah. Cubalah teka. Itulah bapak suruh kau teka. Ni menguji minda. Masak ayam, masak lemak. Bukan kari juga kata. Tak, bapak beritahu kau nak kari ke kau nak masak lemak? Ikut bapak lah. Ikut bapak. Kalau bapak masak lemak lah kan, masak kari je. Ya, boring kari. Semalam pun baru lepas makan. Tengok santan, ada santan ke tak? Kalau masak lemak ni nak kena ada santan. Ada ke? Ada ke? Santan macam cuba tengok ada ke? Macam tak ada lah santan. Kerisik kelapa ada lah. Ni apa ni santan ni? Bukan santan. Ada. Okey, cun boleh. Kenapa mulut kau ada susu? Hilang pula betul mulut kau, weh. Susu. Okey. Bahan-bahan bang. Cara-cara memasak ayam masak lemak. Cakap. Ini hari bapak saya nak masak. Ni termasuk juga ke, Pak? Ha? Ni termasuk juga? Tak. 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 Ni? Mana? Ni. Ni tak, ni. Tak. Pijak pasir je pada tadi. Hari ni cakap. Hari ni bapak saya cakap. Hari ni bapak saya. Buat ayat sendirilah. Hari ni bapak saya nak masak ayam masak lemak. Masak lemak, cili Padi. Cili padi, cili api ataupun Cili padi. cili padi. Mana cilinya? Dalam peti ais. Guys. Belum keluar lagi. Ya, belum keluar dekat pawagam. Sekarang kita nak mengupas bawang-bawang. Bapak dari tadi potong kentang. Habis. Mengupas ni tak ada. Okey, cukup lah 3 biji. Okey. Tiga biji. Pertama sekali kita sediakan bawang Holland. Bawang Holland ni kita bagi 2 je lah. Ni untuk kita blend. Senang. Masukkan ke dalam blend. Sama juga dengan bawang bombay. Kita potong. Masukkan ke dalam. Kita ada halia. Potong. Kita tinggalkan lebih. Masuk. Kita ada bawang merah. Dia ulas bawang merah. Kita nak kita punya masuk. 3 ulas bawang putih.
Okey. Mula kita panaskan kuali. Lepas tu alamak, apa ni? Ya, betul. Masukkan minyak. Kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi. Bagi dia naik bau, bagi dia pecah minyak. Okey. Bahan-bahan untuk kita campurkan, kita punya ayam masak lemak. Ni masak lemak je, bukan cili api. Masak lemak je. Okey. Kita gunakan kentang. Kalau cili api, budak-budak tak minat, tak suka. Korang dah ambil buku teks? Kami belum. Minggu depan lagi. Minggu ketiga depan. Minggu depan lagi? Minggu ketiga depan. Minggu ketiga depan. Maksudnya minggu depan tu kami tak sekolah. Tak sekolah lah. Ya. Belajar online. Pak, tu madrasah. Apa, kita cakap je macam biasa. Ni nanti bapak takkan lagi ni. Ya. Okay. Ondeh. Bagi dia bagus. Oh, semua kunyit sudah habis. Nah. Ada lagi yang baru? Ada. Pak nak buka. Ya. Masuk sekali. Letak air, Pak. Letak air dalam. Tak air? Air panas. Air panas. Ya. Tak payah kuning sangat. Biar kuning-kuning sini je. Boleh? Setuju? Nanti korang masuk. Nanti korang masuk. Letak garam. Lepas tu gula. Simple-simple.
Dah. Isi air. Nah. Okey. Isi air lagi. Kocang dia. Lemak manis, pecah lemak. Dia